Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan trader di luar sana. Kami dari tim Nusantara Global Network yang menyediakan servis payment agent pelbagai broker akan berkongsi analisa teknikal Nasdaq dan juga Dow Jones. Okay, sebelum tu, uh, kawan-kawan boleh follow semua platform media rasmi Nusantara Global Network untuk mengetahui update terkini berkenaan dengan kontes, promosi bonus dan juga rebate sehingga 35 USD per. So kita terus kepada chart hari ini 22 hari bulan 10. Ya, saya ini 22 hari bulan 10, hari Rabu, hari ketiga dagangan dalam minggu ini. So kalau kita tengok pergerakan harga yang telah berlaku ataupun yang telah terbentuk, kalau kita tengok di sini, dia membuat satu pergerakan harga yang agak banyak tau. Kalau tengok sekarang, price berada dalam keadaan resistant, dalam keadaan pula dalam zone resistant. Tapi zone ni memang sangat besar. Zone ni cumanya ni adalah guidance untuk zone terakhir sebelum dia nak membuat kejatuhan selepas siri kenaikan yang berlaku. So kalau kita zoom out balik, kalau kita nak recap balik yang lepas-lepas bermula pada awal minggu lepas, kita nampak satu kejatuhan yang sangat banyak berlaku di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 candle, 7 jam punya candle kejatuhan berlaku. Boleh katakan ni crash yang berlaku sebelum market stabil balik sehingga ke hari ini. So ini adalah resistance ataupun sell zone yang mana kita target sebenarnya price akan terhenti di sini tau, dan membuat kejatuhan. Tetapi kalau kita tengok daripada trending yang berlaku ataupun trend sebelum-sebelumnya, kalau kita tengok di sini price membuat ranging yang agak banyak, naik turun turun naik turun naik turun naik turun naik. So dia bermain di sini dan belum, kita tak nampak yang akan ada satu siri kenaikan yang berterusan akan berlaku. Sebab kalau kita tengok time frame H1, okay, saya kecilkan balik zone. Saya delete dulu yang ni. Alright. So kalau kita tengok time frame H1, kita nampak di sini structure downtrend sedang terbentuk di sini. Price naik, turun, naik, turun dan turun. Jika kita akan letak pending order di sini. Okay, di sini adalah pending order untuk sell. Jika zone sini the breakout zone ini, itu adalah petanda yang price dia akan cari zone bawah sini. Okay, so hati-hati. Kita cuba untuk minimumkan kita punya loss dan kita cuba untuk maksimumkan kita punya profit. So kita cuba untuk sell di zone sini dan kita buy di zone bawah. Support ataupun buy zone. Okay, di sini, right? So tengok sini. So kalau kita tengok ini structure dia, kita kepung sini dan juga sini. Okay, kalau kita price dah sampai sini, kita cuba buy dan kita keep on monitor dan ambil TP at least di kawasan sini. Tetapi jika di sini berlaku breakout, so sell planning untuk sell dia dah jadi tak valid tau. So keep on hold buy. Tapi jika first situasi dia, jika korang nampak price close dalam zone ini, so boleh entry sell dan juga close buy position. Tapi jika price candle H1 close di luar zone, korang jangan hold sell, hold buy. Okay,
Itu dia punya teori dia. Okay. Tapi kena keep on monitor juga adakah price akan membuat trending sama ada uptrend ataupun downtrend. Okay, kena ingat saya ada pesan banyak kali dekat kita punya sharing video, jika berlaku solid breakout di kawasan sell ataupun buy, so segala planning untuk zone itu dia dah akan jadi bertukar. Contoh, kita plan nak sell di kawasan resistance, jika berlaku breakout, so jangan sell dan situ dia dah jadi zone untuk kita nak buy. Itu Nasdaq. And then kita nak tengok di US30. So di US30 kalau kita tengok kita target sebenarnya kita nak buy di kawasan support ini. Price masuk and then membuat kenaikan tapi tak sampai di sini, dan seterusnya candle membuat terjunan turun ke bawah, kemudian barulah dia membuat uptrend untuk naik ke atas. Okay, so kalau tengok di sini structure dia cantik, dia dah bentuk di sini. Memang kita nampak sekarang ni price keep on membuat uptrend naik ke atas. Dan di sini siapa yang dah dapat profit tu, dia sempat secure profit, dia dapatlah profit tu. Cumanya untuk hari ini dan juga minggu ini, right? So untuk hari ni especially, dan juga hingga lewat petang. So kalau kita nampak, kita follow dia punya trend, kita follow trend dia, kita follow kenaikan yang berlaku untuk price membuat kenaikan terus ke atas. Okay, get ready untuk nak buy di zone ini. Okay, kita ambil zone bawah sikit lah. Ini zone ni yang paling paling safe, paling selamat untuk hari ini. Okay, jika sampai hari ini ataupun lewat petang, kurang entry dan ambil TP at least di kawasan resistance ini. Korang kena ingat yang mana support dan juga resistance zone untuk Nasdaq dan juga Dow Jones ni, at least ambil TP. Contoh nak buy di kawasan support, ambil TP at least di kawasan resistance sebelum tu. Tapi kalau tak sampai, kalau rasa dah cukup, it's okay, close je. Tapi kalau rasa belum cukup, korang set BE dan biarkan ia berlayar. Okay, so saya rasa itu je untuk hari ini. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video, saya nak ingatkan kepada rakan-rakan agar sentiasa manage your risk, sentiasa kira berapa entry lot yang bersesuaian dengan you all punya equity untuk mengelakkan akaun anda MC ataupun akaun anda blue. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye bye.